مولاي صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Hari ni anda teringat kita punya EMTS oh. Oh. Kan? Ini uniform. Macam sih. Hari tu Uniform sama kan? EMTS. Kali ni apa Ustaz pakai? Tak Kan? biru Dia macam grey tapi lighter. Ustaz ada every shade tu. Grey, Betul. dia daripada grey petang, grey nak masuk malam, semua ada. Okay, aku tak nak sebut yang apa grey and shades tau. Pasal apa dia akan membawa pendengar kita ke arah lain. Betul. Baik, jangan cakap. Tak cakap engkau yang nak start. Okay. Anyway, ini adalah episod pertama kita yang kita janjikan seperti kita janjikan minggu lepas. Yang kita akan memperkenalkan satu edisi daripada Ada Member Tanya. Ada member tanya cabang-cabang daripada Ada Member Tanya ni. So Ada Member Tanya ni akan jadi dia punya brand lah, kita punya ataupun header lah. Then Fardu Ain is one of them. Dan sekarang kita buka sirah. Mari dalami sirah. Jadi orang cakap sirah Siapa cakap? Orang cakap tak payah. Kau pergi tengok kat Masjid Abdul Razak punya TV hari Sabtu lepas maghrib kuliah sirah. Kenapa tak cakap history lesson? Sejarah kira. Sejarah kan? Boleh kan Ustaz? Boleh kan? Boleh? Cakap tak boleh. Cakap tak boleh. Actually boleh. Actually boleh. Tapi dia akan tak bawa dia weight dah kan? Correct. Yalah, okey. Dia macam gini Ustaz. Mungkin perkataan sirah tu sendiri dia ada Actually makna dia. Kau sekolah madrasah. Aku Siapa bilang orang? madrasah Sepakatot. Aku madrasah mingguan. Jadi maybe you know. I know because I'm alhamdulillah dicampakkan ke masjid. Dikurung kira okey. Kena chain Lah. Jangan nanti kau orang bawa ke situ juga lagi. Aku cakap kau jangan. Okay. So maybe untuk yang tak tahu kenapa maybe dia tertanya apa? Kenapa tak cakap je sejarah? Kenapa mesti sebut sirah? Apa tu sirah sebenarnya Ustaz? Apa pengertian sirah ni? Pengertian sirah. Nampak. Pengertian. Okey, bagus. Selepas dah lama kena Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, selalunya bila kita sebut berkenaan sirah tu selalunya berkaitan dengan sejarah. In other words, sejarah tu dia perkataan buat history tapi dia umum. So dia macam boleh apply kepada mana-mana kisah lah. Sejarah para nabi, atau bahasa Arab kita sebut sebagai tarikh ataupun kisah atau qasas pun boleh. Tu aku baru nak cakap macam belajar pasal raffle ke. So itu perkataan sejarah, maknanya dia lebih wide atau lebih general atau lebih umum lah penggunaan dia. But when it comes to perkataan sirah, ia selalunya macam kita kata sebagai eksklusif penggunaannya itu untuk sejarah kehidupan Nabi SAW, perjalanan hidup baginda. So memang kita boleh kata sirah tu in general pun maknanya sejarah. But we are not calling like sirah hang tua, for example. Sirah raffle mungkin. Tak, kita akan kata sirah macam gitu. Sirah Nabi Ibrahim. So kita akan cakap macam gitu. Kita selalu pakai sejarah. Kan? Even for Nabi also, para Nabi yang lain pun kita tak kenal sirah. Kita tak panggil sirah Abu Bakar, tak ada. Kita panggil sejarah Sayyidina Abu Bakar, something like that. So selalunya penggunaan sirah tu is more eksklusif. Khusus lah, pengkhususan untuk kehidupan Nabi, sejarah hidup Nabi and so on lah. So kita panggil sirah. Maknanya kita memuliakan Nabi SAW dengan kita kalau nak cakap tentang sejarah baginda pun kita namakan dia khas untuk dia. Yes, correct. Okay, tahu sekarang. Okay, Ana punya next question Asad.
kenapa kita perlu belajar sirah ni? Nanti. Tak boleh tanya sekarang. Bukan boleh. Tak ada. Balik kepada tu. Tapi aku terfikir pasal apa tau. Macam selalunya macam in school kan. History lesson is not the core. Okay. Kan selalu macam it's not even, dia macam janji boleh tolong poin-poin lah. Bukan untuk masuk go to. Jadi actually kenapa kita nak kena belajar pasal apa Why is it important? why is it important for us to belajar sirah? Maybe orang akan tanya lah. Yalah, of course lah. Kan? Belajar sirah ni, it's not just about kita nak tahu sejarah. Nak tahu tahun ni Nabi buat apa. Apa peristiwa yang berlaku tahun pertama hijrah, apa yang berlaku 3 tahun sebelum Nabi hijrah, apa yang berlaku, and so on, But kita nak tahu the reason atau the wisdom behind the story itself. Itu yang kita nak pakai. So in other words, even though like macam kita kata dah 1400 tahun yang lalu sirah Nabi ni dah berlalu and so on, tapi dia punya relevant tu still ada sampai zaman kita ni. Walaupun kita ni hidup zaman keadaan moden dengan berbagai teknologi and kemewahan and so on, but still sirah Nabi tu still remain as relevant. You see, when kita cakap pasal kalau kita nak bahaskan tentang kita kata kenapa kita harus belajar sirah ni, dia banyak kalau kita nak uraikan jawapan dia. So di antaranya adalah because kalau dengan kita mendalami sirah Nabi ni, kita menjadi umat yang atau orang beriman generally yang lebih kita kata sebagai orang yang banyak menggunakan common sense rather than kita menjadi orang yang selfish. Maknanya apa macam ini? Kita disuruh untuk sembahyang, kan? Disuruh untuk sembahyang. Dan dalam hadis juga ada Nabi sebutkan berkenaan dengan tempat yang paling atau waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu bila dalam sujud. Right? So ini is a general. Tapi kalau kita nak apply keadaan sujud lama ni dalam semua keadaan, then kita will be wrong. Okay. You see, that's why the common sense comes in. Jadi takkan kita nak, bila mana kita nak, umpamanya kita ada tetamu datang kat rumah kita, right? And then sekejap saya nak sembahyang maghrib. Kita pun sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib pula si tuan rumah ni baca 1 juz. Sama gitu. Jangan cakap. Aku dah lupa kan Ustaz cakap. Ikhlas kan lupa. Rakaat pertama 1 juz, rakaat kedua 1 juz. Habis surah Al-Imran tu semua habis complete 200 ayat. Dahsyat dah. Kepala otak aku Ali Imran betul-betul dia keluarkan Ali Imran. Dia boleh cakap Baqarah. Dah habis tak baca tak apa. Lepas tu dia sujud buat lama. Alamak. So tetamu ni ada tunggu ni, tuan rumah ni cabut ke? Memang tak nak kasi kita makan ke? Tak sudi ke terima kita sebagai tamu ke? So this is what Islam atau sirah taught us. You see, Nabi SAW bila Nabi sembahyang dan Nabi dengar ada budak menangis, Nabi akan cepatkan sembahyang. Sedangkan Nabi nak lama sembahyang. Tapi because of ada keadaan-keadaan tertentu yang membuatkan Nabi meninggalkan benda yang Nabi suka, which is melamakan sembahyang, tapi kerana memikirkan orang lain, so Nabi menjadi orang yang kita kata common sense. So this is what sirah taught us. Kalau kita tak belajar sirah atau kita tak belajar mendalami sirah, kita tak akan tahu. Macam kita tahu ibadat aku nak buat. So aku tak kisahlah orang tunggu ke, orang tak tunggu ke. Nak nangis tak peduli. Nak nangis ke, nak sampai nyawa-nyawa gini-gini ke. So kadang-kadang bila kita buat ibadat, kita tak boleh just fikirkan kita punya diri. Yes, memang kita suka. Kita nak baca Quran for example. Nabi larang kita baca Quran dengan suara yang kuat di sisi orang yang sedang tidur. You see, that's how Islam mengajarkan kita. Padahal kita nak baca Quran tu ibadat, dapat pahala. Tapi yang tidur ni membuta, buat air liur. Pasal dia kita tak boleh baca Quran. Siap. Nigau kan. Tak sangkut. Sangkut. Semalam makan durian. Banyak lendi.
So dia yang tidur, kita yang tak boleh baca Quran kuat. So this is what Nabi bila kita dalami sirah, Nabi tunjukkan kita bahawasanya kita ni harus menjadi orang yang lebih peka pada orang sekeliling. Nabi ajarkan kita dalam hidup berjiran, kan? Nabi kata kalau kamu masak, Nabi kata lebihkan kuah dia. Jadi beri pada jiran. Pasal apa? Jiran kat sebelah bau. Ini bau rendang ni. Dah lama tak makan rendang. Jiran sebelah tinggal bau je. Okey lah, tak apalah, cium bau pun jadilah. Ada pantang larang umpama dia. Cium bau je, dapat tak? So Nabi ajarkan kita untuk kita lebih peka. Kita lebihkan kuah, kasih jiran. Tapi jangan kasih kuah, ikan tak ada. Hanya pula jiran tu. Itu hanya nak tanya ni Ustaz tadi. Janganlah hari tu kau hantar aku kari kuah alat-alat. Aku selalu hantar kau isi kuah, yang jangan hantar. Okay. That's why belajar sirah ni antaranya itu adalah supaya menjadikan kita orang beriman yang lebih peka. Lebih praktikal. Correct. Yeah. Jadi contohnya itu ada dalam kehidupan Nabi. So it's like macam it's like that. It's not just about the story. Okay. The most important thing adalah apa yang kita dapat belajar daripada perjalanan hidup baginda. Daripada cara Nabi semayang, cara Nabi menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang suami, menjadi orang yang berdakwah, panglima perang, yang sebagai bapa, sebagai datuk, sebagai seorang jiran. Bukan sahaja jiran dengan orang Islam, tapi jiran dengan orang yang bukan Islam. Nabi ada jiran orang Yahudi. How Nabi interact. Macam mana Nabi menghadapi tekanan, macam mana Nabi menghadapi berbagai cubaan bukan daripada orang luar, daripada family sendiri, bangsa Quraisy sendiri. Yang pressure Nabi, yang provoke Nabi, semuanya daripada bangsa Quraisy, bukan orang bangsa lain. So how Nabi deal with that? So that's how pentingnya sirah. Itu macam kita kata sebagai cermin. You see? Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan laqad kana fi qasasim ibratun liulil albab. Terdapat bagi kisah-kisah mereka itu pengajaran atau ibarat bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal. Maknanya apa? Walaupun ayat ini dalam surah Yusuf Allah memberitahu, menceritakan atau memasukkan kepada para nabi dan rasul, apalagi tentang Nabi SAW. So banyak dalam kehidupan Nabi ni yang kita boleh ambil sebenarnya. It's not just about the story itself lah. Yalah, dia bukan sekadar satu cerita lah. Yes. You know, dia ada dia ada kelebihan dia sendiri lah. Dia ada fadilat dia sendiri. You know? Dia bukan setakat macam kita bacakan anak storybook. Dia bukan, it is not just a story. Tapi kalau bacakan anak storybook mengenai sirah Nabi pun okey juga. Because we expose them to dia lagi satu. Kalau Ana boleh, okey, ini balik kepada kita punya sendiri punya pemahaman lah kan. Dalam kita belajar sirah ni, ada orang mungkin lah dia cakap, kalau dia bagi-bagikan kan, okeylah sirah baca buku lah ni mah dah lepas apa? Dah lepas apa? Dah lepas history apa? Badu Ain. Alamak, aku daripada dulu dah kecil dah belajar. Darjah 7 dah belajar. Darjah 7, betul. Darjah 7, umur 7 tahun. So diorang nak go for, padahal lagi daripada sirah ni, I think it's comprehensive. Pasal dalam tu ada solat, dalam tu ada puasa, dalam tu ada haji, dalam tu ada umrah, dalam tu ada perkahwinan, dalam tu ada complete tau. And macam Ustaz tadi baru terangkan lagi, dia siap dengan how to deal with it ataupun how to do it in different situation. Jadi macam is complete lah. It's comprehensive. Then how does it help us secara, okay, kita dah tahu itu secara fizikal. What are the things that sirah ni can help us, macam is there any kerohanian pula, macam
tu macam mana pula Ustaz? Mungkin ada orang macam aku nak pergi makam, sampai makam itu kan. Maka Habib no. Tu Kat atas. belum siap. Itu macam mana pula untuk orang yang nak mengejarkan ni pula? Will they get it from attending ataupun mempelajari ilmu sirah? Yes. Sirah macam kita kata generally juga adalah sebagai ubat untuk masalah yang kita hadapi. Kalau kita rasa kita dalam keadaan sedih, so how Nabi deal with sedih? See, Nabi pergi dakwah ke Taif. See, and Nabi pergi Taif tu kerana ketika itu Nabi tidak ada supporters. Nabi punya two great supporter baru wafat, Siti Khadijah dengan pakcik Nabi Abu Talib. So it happened dalam bulan Ramadan. And then bulan Syawal tu Nabi pergi Taif. So Nabi harapkan Nabi pergi Taif tu mudah-mudahan orang kat Taif tu support. Because orang Taif yang Nabi nak masukkan situ ada hubungan kerabat dengan Nabi. Orang-orang di Taif ketika itu. Jadi bila Nabi pergi sana, perkara yang lain pula berlaku. So Nabi, how Nabi deal with kesedihan tu, Nabi tidak mendoakan malapetaka pada mereka, tak doakan mereka tu kena ranap dengan gunung ke apa, tak ada. Sedangkan kita tahu ceritanya malaikat sampai turun offer ini adalah malaikat penjaga gunung. Tapi Nabi mengatakan tidak, kerana aku harap nanti ada keturunan mereka yang beriman, yang masuk Islam. And right now it happen lah. Orang-orang di Taif semua orang-orang Islam. Right now, nowadays kan. Kat mana Taif ni Ustaz? Kat mana Taif? Okay. Kat Mekah. About 2 hours. Keluar dari Mekah lah. About 2 hours bus ride lah. More or less lah. Lebih kurang. So selalu dia akan sebelum Taif tu akan lalu tempat mikat. Dekat mikat, Qarnul Manazil nama dia. Qarnul Manazil. So selalu akan pass by. Selalu kalau orang-orang yang pergi Taif tu selalu dah boleh jamak kasar normally. Pasal dia jauh. Dia jauh. Tapi kalau according to mazhab, kata saya mazhab Hanafi, daripada Taif tu kalau nak masuk Mekah mesti buat umrah. According to mazhab Hanafi, pasal dah keluar. Dekat mazhab Syafi'i tak. Tu perbahasan fikir lah panjang. So the thing is that how Nabi SAW deal with all of this ujian, itu adalah cerminan buat kita sebagai menjadi ubat. So kalau kita tahu bahawasanya apa yang kita tempuh, problem, kesedihan, Nabi juga ada merasa kesedihan. Nabi diambil pergi anak-anak lelaki Nabi. Of course tu adalah perkara yang menyedihkan, tapi how Nabi melaluinya. Subhanallah. Kemudian bagaimana Nabi ditentang oleh orang-orang yang Nabi sayang. So kita mungkin boleh relate to kita punya kehidupan kita nowadays. Right? Of all people, kenapa saudaraku sendiri yang umpamanya ada orang saudara sendiri yang umpamanya hantar barang, for example, contoh zalim. Jangan bikin benda gini. Diorang kerja lalamu, apa nak buat? Oh hantar barang tu. Bukanlah Ustaz cakap hantar barang lain lah. Itu yang beli Shopee barang. Besar dia ni. Jadi kalau kita melihat kepada rumusannya, when we talk about ubat bagi hati ni, kita melihat bahawasanya ujian tu dia bukan menunjukkan bahawasanya Allah sedang benci kita. Dia bukan menunjukkan bahawasanya Allah tak suka kita. Because Nabi SAW adalah manusia yang paling banyak menerima ujian. Paling banyak menerima ujian daripada sebelum Nabi lahir sampai Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir kepergian ayahanda Nabi. Nabi dah umur umur 6 tahun. Nabi punya ibunda pula pergi. Subhanallah, pergi pada datuk Nabi, pindah pula pergi pada pakcik Nabi, dijaga oleh Abu Talib. Lain soal, kira maknanya Nabi punya hidup tu menempuhi berbagai ujian. So ujian tu datang bukan untuk sebagai tanda benci, tapi sebagai tanda kasih sayang. Sebagai kasih sayang. Sebab tu kita tahu dalam hadis Nabi mengatakan jika mana Allah SWT inginkan kebaikan buat seorang hamba, ibtalahu, Allah akan kasih dia ujian. So tu tanda kasih sayang. So kalau kita hidup tak diuji oleh Allah, something is not right.
So ujian tu is part of the package. Saya cakap. Sebab tu Anas selalu kacau chairman kita. Pasal Anas pakai most manager. Pasal kau sayang aku lah. Jadi kau Malam pukul 1 telefon, apa nak buat? Yang macam ni boleh tak? ini dah tengok belum? Ini dah Cepat sikit jawab. Kita nak bagi ujian dia. nampak. Allah sayang. Allah hantar aku untuk uji kau. Masa ya? Itu lah. Betul. Dia kalau kita tengok dari segi another side kan, boleh aja kerana Rasulullah SAW adalah ciptaan Allah Ta'ala yang paling mulia, yang paling disayangi oleh Allah SWT. Boleh aja Allah Ta'ala jadikan dia tak ada sakit, Tak ada problem. Ada both parents, ada anak, ada cucu, bahagia je, dan Sampai juga ujung. tak rasakan kesakitan maut. Tapi tidak. Allah Ta'ala, kalau yang lain mungkin tak kena, Nabi kena. Mungkin yang lain tak kena, Nabi kena. Berapa ramai orang yang merasakan anak diambil. Walaupun I mean if you go further, of course you still yang melihat ni, jangan give up lah tengok episod kita ni. Best datang hari Jumaat, hari Minggu, Sabtu lah, Pak Maghrib. Kau pun Tapi dah jauh tu. Ayolah, so sekarang ni punya recap lah. Recap lah. Recap. 7 tahun 7 tahun. Mana tahu 3 tahun. 6 tahun. 6 tahun kita nak sumbat semua dalam 20 minit. Sebab tu kau nak tengok macam mana Ustaz bikin 6 tahun jadi 20 minit. Taklah. in certain episodes lah. Yalah. Ada satu cerita India tau, Banduan. Berapa banyak kali tau dia di remake tau. Ustaz tengok Ustaz. Kelas Sira tak pergi. Cerita India yang dah tengok. Ini pun pasal sayang apa? Kau tengok Aida. Aku cakap je nak keluar, bukan aku dah tengok. Betul. Okay, jadi sebenarnya macam tadi yang kita cakap pasal ni, it touches me lah. If you all are looking, sebenarnya bila saya cakap tadi tu, Ustaz menunduk bawah, because Ustaz rasa lah, Ustaz has been preparing these notes for years lah. Jadi bila Ana cakap tu, Ustaz tahu exactly what I'm trying to say. Bagi orang yang sebenarnya it's best to attend, pasal apa kita akan dapat bantuan lah. Kau akan kena test. Aku rasa kau punya test tak banyak sangat. Tak banyak. Okay. Kau kena test, aku kena test. Tapi how to handle the test lah. Dapat anak sakit ke, dapat isteri cemburu ke, macam mana nak handle isteri cemburu? Kan ada kan isteri cemburu, ada kan? Kahwin je lagi. Ada kan dalam sirah? Ada. Kan? Nampak? Dalam 6 tahun tu bukan tiap-tiap minggu aku punting. So ada. Jadi setiap hari Sabtu ataupun ikuti episod Mari Dalami Sirah kita, dan kita akan diberi cara untuk, ni bukan apa, bukan skrip. Tapi ni apa? Tak ada, point aja. Point. So I think from Sirah kita akan dapat cara-cara untuk kita menjalani kehidupan kita, kan Ustaz? Yes. Because secara ringkasnya Selamat datang tu. belajar sirah ni dia bukan choice. Dia bukan satu pilihan atau kemahuan. Bukan satu yang kita nak, tapi benda yang kita perlu. Alamak. Benda yang kita need. Because kita jalani kehidupan, Nabi juga jalani kehidupan. Nabi jalani ujian, kita jalani ujian. But Nabi handle how Nabi handle, and we have the very perfect example macam mana Nabi handle the ujian. And hidup ni memang takkan sunyi daripada ujian pun. So that's how belajar sirah ni, dia bukan benda yang kita nak atau kita nak tahu-tahu and so on, tapi benda yang kita need untuk kehidupan kita. Tetapkan iman, istiqamah, tidak putus asa, terus berusaha and so on. So that's one of the reason kenapa kita
dituntut ataupun apa namanya dianjurkan sangat untuk mendalami kehidupan Nabi SAW. At the same time kan, ini Ana punya rasa Ustaz. Dia gitu lah. Dia sama juga dengan macam belajar Fardu Ain, belajar hadis, belajar Quran. Kadang-kadang belajar sejarah ni pun, kenapa kita perlu belajar? Kadang-kadang bila kita baca kan, we think that it is like that. Ataupun contohnya macam cerita tu macam gitu. Jadi fahaman dia tu actually dia mungkin tak macam gitu. Betul tak? Mungkin dia ada dengan kita datang belajar ni, baru kita dapat pengertian yang sempurna. Maksud kadang-kadang what we read and how we understand is two different things. Yeah. So bila you datang belajar ni, baru you dapat faham cerita ataupun ayat yang sebenarnya. Betul. I tend to agree with you because pada hari-hari yang aku tak punting kan. Betul. Hari-hari ada hari-hari yang no. Kita ambil contoh sejarah sirah yang hari sirah aku tak punting. Ustaz akan keluarkan macam apa Ustaz? Orang faham tentang apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ayat dalam kadang-kadang Ustaz baca kalau jadi Ustaz jadi khatib, bukan Ustaz jadi baca. Siapa khatib makan baca surah tu. Apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ustaz pernah terangkan bab ada orang cakap ayat ni dah dimansuhkan. Tapi Ustaz cakap, Ustaz pecahkan. Kenapa ada yang bersangka ayat tu dah dimansuhkan dan kenapa pula ada yang masih cakap tidak dimansuhkan. Anda ingat Ustaz, anda tak penting yang itu. Betul, aku tak penting. Ustaz explain. Aku pun biasa juga datang kelas, tapi aku punya memory tak bagus. Jadi dengan attend sirah tu, so he will give you two different why this school of ada setengah orang berpendapat macam ini, ada berpendapat macam ini. Dia akan terangkan. So I just want to follow echo apa yang kau cakap tu macam kita dapat faham perkara tu dengan lebih lagi, ataupun kalau ada salah faham, Ustaz akan memperbetulkan. Ni diam je Ustaz, yang buat seram ni. Betul. Ustaz dia dah fikir untuk next episode. Aku main seram. Tadi dia sambut, kali ni tak sambut. Jadi dah time. Dah start. Dah suruh kita stop. Baik. Yes, kami harap kami dah dapat memberikan sedikit introduction dalam podcast Ada Member Tanya edisi Mari Dalami Sirah. Dan dia apa Ustaz? Tak ada. I nak share a bit. Ada member tanya ni, namanya datang daripada kita lah. Because kita selalu nak tanya Ustaz, kita yang nak tanya, tapi kita takut kita Ustaz ada member kita ni tanya, padahal sebenarnya kita yang tanya. But this Mari Dalami Sirah ni, that name comes from Ustaz. Ustaz yang kasih nama. So kalau korang tengok ada member tanya dengan Mari Dalami Sirah ni dia ada lain sikit lah. Dia ada extra. Dia ada datang dengan keberkatan pasal Ustaz yang kasih nama. Betul. Kalau korang tengok kita memang kerja lain tak ada. Ada jemaah cakap, nak suka tengok kelakar. Kelakar. Dah salah bawa. Lain yang kita nak sampaikan, yang kelakar yang kau tengok. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya pasal kelakar tu dia menarik. Betul. Dan lepas tu dapat dengar. Yang important tu adalah daripada Ustaz lah. Ilmu yang Ustaz yang kita ni sebab tu kita kat sini. Yes. Pernah nampak baju kita sama macam Ustaz? Tak pernah kan? Baju kita sama selalu. Jadi dengan itu I think kita akan balik kepada Ada Member Tanya edisi Fardu Ain, Soal Jawab Agama minggu depan dengan soalan-soalan yang dah diberikan, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam edisi Mari Dalami Sirah 2 minggu hadapan.
Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما